Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam anak baik lagi cerdik. Tidak manis rasanya jika saya tidak memperkenalkan diri dahulu. Nama diberi Nurin Adlina Husna binti Syahrizal dan merupakan pelajar tingkatan 4 di Sekolah SMA Maha Al-Aziz. Kod sekolah ialah AFT 8001. Buku yang berjaya menarik perhatian dan minat saya ialah buku karya Mira Faiza, terbitan Syabas Ilmu dan berjudul Taj Mahal, Permata Seni Bina Islam. Saya yakin ramai yang mengimpikan untuk berkunjung ke sana. Tetapi, adakah anda tahu sejarah dan peristiwa di sebalik bangunan yang indah itu? Mari saya ceritakan satu persatu. Bangunan yang sangat unik dan memukau itu terletak di Agra, India. Ia berusia lebih daripada 364 tahun dan masih kekal teguh berdiri di tebing selatan Sungai Jumna. Bangunan ini dibina oleh Maharaja Shah Jahan kepada isterinya Mumtaz Mahal sebagai tanda kasih sayangnya. Shah Jahan telah mengarahkan pembinaan Taj Mahal bagi memperingati isterinya yang telah meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang ke-14 pada tahun 1631. Pembinaan Taj Mahal mengambil masa selama 22 tahun dan kos pembinaannya menelan belanja sebanyak RM21.1 juta ketika itu. Taj Mahal dibina daripada bahan-bahan yang indah seperti kubah dan menara yang dibina menggunakan marmar putih dan seni bina mozaik yang sangat menakjubkan. Selain itu, terdapat juga jenis batu permata termasuklah berlian, kristal dan nilam yang digunakan untuk menyiapkan bangunan agung ini. Seni ukiran khat seperti butiran-butiran Al-Quran juga dituliskan menggunakan khat thuluth diperbuat daripada marmar hitam. Akhir sekali, terdapat taman rekreasi di depannya yang dikelilingi dengan hiasan seperti pokok-pokok dan juga pancuran air. Secara keseluruhannya, saya sangat menggalakkan para penonton untuk membaca dan menghayati buku ini kerana ia dapat mengisi masa lapang. Selain itu, anda dapat mempelajari sejarah dan peristiwa yang menyentuh hati di sebalik bangunan Taj Mahal ini. Buku ini juga melengkapi glosari dan latihan yang menguji kefahaman pembacanya. Sekian, itu daripada saya.